Bulanan serendah 780 je guys. S70 tahun 2024. Flagship spec. Yang ini siapa nak buat full loan, beruntung sangat daripada kau beli baru. Sebab apa? Mileage baru 20,000. Full service record dengan Proton Service Center. Warranty dengan Proton pun masih available lagi guys. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa awal sangat jual? Kereta accident ke? Bukan guys, jangan risau. Kereta cantik, tip top condition, dijamin 100%. Bebas major accident, bebas banjir. Dalam pun macam beli kereta baru. Kereta ni owner dia orang Korea. Dia beli cash dulu, so sekarang dia nak balik Korea dah bulan 10 hari bulan. Dia punya flight besok lah kot. Ya besok. Ni hari 9 hari bulan. So besok 10 hari bulan dia punya flight. So ni hari baru dia jual kereta dia orang. Kita orang dah ambil kereta ni, dah serang 100% dah. So boleh tengok dia punya nombor pasport pun ada. Kan, detail dia pun ada kat sini. Warranty dengan Proton masih available. Mileage baru 21,000 saja guys. Okay, dalam dia semua macam beli kereta baru guys. Dia punya servis nampak kejap. Dia punya servis semua ada rekod. Cantik punya. Dalam kau boleh tengok memang sangat-sangat nampak kemas. Okay, datang dengan screen monitor 12.3 inci punya. Ada juga sistem braking dan departure line punya. Seat semua pakai leather. Ada bucket punya. Ada armrest, cup holder, smart apa nama panggil, Allahumma salli ala Muhammad, braking elektrik. Okay, gear knob yang sangat menarik. Multi steering control pun ada. Pakai push start button. Mana push start button dia? Mana push start button dia? Oh sini. Okay, push start button. Lepas tu apa lagi? Belakang pun besar guys. Okay, so yang ini bulanan 700 lebih guys. Siapa yang nak buat full loan, cepat Roger saya. Gaji 2,000 ke atas boleh cuba dah untuk dapatkan full loan kereta ni. Yang ini memang sesuai untuk buat kereta keluarga juga. Sebab apa? Dia punya boot pun sangat-sangat besar guys. Mana? Okay, sangat-sangat besar. Nampak luas gila. 500 liter. Okay, termasuk ada tayar spare. Ada tool semua buka tayar. Okay, kereta sangat-sangat cantik. Untuk bahagian belakang dia pun sangat besar, luas. Ada armrest, ada cup holder, ada port charger, aircon blower pun ada guys. Okay, yang ini siapa yang nak buat full loan, Roger saya. Nak beli cash pun boleh guys. So kalau kau nak dapatkan lebih detail, gambar serta detail-detail kereta ni, wasabi dengan saya dekat nombor yang ada dalam profil saya ataupun isi beg biru dekat bawah ni. Okay, so kalau nak mencari kereta terpakai yang berkualiti, boleh cari saya Syahril di Mafoto. Assalamualaikum guys.